Sebab tengok warna dia pun dah rasa macam wow. Tu dia, tu dia, tu dia, tu dia. Wow, program Jengah Bazar minggu ini bersama saya pertama kalinya Salina Zakaria. Okey, kita pergi mana Jengah Bazar kali ini? Kita dekat Kuala Pilah. Jom, jom, jom. Kita nak tarik orang Kuala Pilah sebenarnya. Kita tak tahu sebenarnya makanan kat Kuala Pilah ni apa yang special. Apa agaknya makanan yang best selalu kalau pergi kat sini? Yang bagi saya lah, air tebu, murtabak. Tapi memang banyak lah pilihan murtabak yang ada kat sini lah. Apa special dekat Kuala Pilah ni? Kalau bazar sini apa yang best? Okey, kalau Bazar Pilah ni nak cakap selalu poi pun tak selalu poi, tapi ni lah yang pecik. Ada sana ujung ada sate, ada kuih-kuih, kuih. Jangan lupa datang Bazar Kuala Pilah, beli macam-macam di sini. Terbaik. Boleh tahan juga bazar dekat sini . Ni murtabak Singapura. Okey, kita stop sini sekejap. Okey, nak tahu apa yang special orang Kuala Pilah cakap? Kan? Murtabak kat sini special. So, betul ke special? Sebab kat sini kita satu-satunya yang jual murtabak Singapura. Yang beza dia sekarang kat dalam ada inti basah, dekat luar ni ada inti kering. Kita salurkan inti kering. Selalunya orang beli apa je? Perisa apa je? Biasa orang beli kat sini daging kak. Daging yang paling banyak orang minta. Daging. Lepas tu cheese pun orang biasa minta kak. So kita jalan-jalan lagi kat sini memang agak mencabar. Jadi pada saya lah, kalau boleh yang mana bawa anak kecil tu kita saling jagalah sebab kat sini agak sempit sikit sebab dia punya bazar tu straight je. Okey, dia lurus je. Saya dah jumpa murtabak lagi. Ni dah kedai keberapa kita? 3, 4. Okey, kita dah jumpa kedai murtabak. Betul lah orang cakap kan, orang kat sini memang suka murtabak. Macam orang KL lah kan, suka murtabak. Orang Pilah cakap yang paling special adalah murtabak dengan air tebu. So rasanya misi mencari air tebu kena diteruskan lagi. Okay, jom kita jalan lagi. The best thing about Bazar Ramadan kali ni, saya suka sangat sebab semua dah cashless, okay. So nak bayar pakai cash pun boleh, tapi yang paling penting dia cashless sebab dah 20-26 dek. Jalan pusing-pusing tadi kan, baru saya jumpa kedai air tebu. Okey, saya tak tahu dekat sini kena beratur. Agaknya ni yang diorang cakap tebu yang best tu. Dah 20 tahun Bazar Ramadan. Tu. Gelap sikit. Wow, sedap sangat. Sedap sangat, okey. Okey. So kita jalan-jalan lagi. So tadi air, kita dah dapat air, kita dah dapat murtabak. Kita dah dapat apa air special tadi, okey? Buat. Buat tu. Kepada orang yang mungkin ada dekat sini, kalau korang nak singgah Bazar Kuala Pilah menjadi pilihan. Macam mana nak pergi sini? Apa kita wastekan saja? Kita wastekan Plaza Kuala Pilah. Okay, so sampai kita berjumpa lagi di Jengah Bazar akan datang. Saya Salina Zakaria, kita jumpa lagi. Bye-bye.